Untuk speaker Bluetooth Soundcore Select 4Go daripada Anker ni, korang boleh pilih nak warna putih macam ni, warna hitam ataupun warna biru. So untuk video kali ni aku akan tunjuk kat korang yang berwarna biru ni. Cantik sangat tau. Okey, dekat atas ni dia ada button-button. Ini adalah button on off. Lepas tu ada lampu indikator, and then ada button Bluetooth, volume down, pause and play, volume up. Lepas tu dekat atas ni dia ada satu lubang untuk kita cas menggunakan Type-C. Lepas dah habis cas, jangan lupa untuk kita tutupkan rapat-rapat semula supaya air tak masuk. Yes, speaker ni boleh masuk dalam air sebab dia waterproof. Ada satu pemegang kat sini, kita boleh gantungkan, kita boleh pegang macam ni dan sangat mudah nak bawa. Kalau kita letak kat atas lantai pun, dia ada kaki kat sini. So, memang sangat perfect lah. Nak onkan dia, tekan button on lama-lama, dia akan on. Lepas tu boleh connectkan dengan Bluetooth handphone, dan ini adalah sampel bunyi yang korang boleh dengar menggunakan Soundcore Select 4Go daripada Anker ni. Tekan pause, dia terus pause. Yang ni sesuai untuk korang bawa pergi jalan-jalan ke, pergi camping ke, pergi mandi-manda kat parti-parti ke kan, pergi homestay ke. Sangat sesuai bawa speaker yang ni. Suara dia memang sangat sedap, tahan lasak, boleh dibaling-baling, tak ada masalah punya. Masuk air, masuk dalam pool pun tak ada masalah. Dan yang paling best, saiz dia memang muat-muat kat tangan. Kalau nak pakai, link ada kat bawah. Boleh pilih warna yang kau suka. Terus check out sekarang.